nak beli kereta tapi nak orang pandang dua kali sebab nombor tu cantik. Tengok video ni dulu. Ini adalah nombor yang klien Fira dia beli sendiri. Cantik tak kau orang? Okay, hari ni Fira nak deliver kereta ni lah. Pro 2 Alza H. Warna apa? Warna Elegant Black. Okay, kita tampal nombor plate dia depan dan belakang. Cantik tak korang? SIS 542. Kita tampal dekat depan. Sekarang ni musim hujan. Okay, kita tampal nombor plate satu lagi kat depan ni. Okay, kita dah tampal ni. So korang yang mana nak beli nombor plate sendiri, boleh pergi ke aplikasi MyJPJ EBIT ataupun boleh GOOGLE MySikap. Kat situ harga bermula dalam RM310 sahaja. Yang ni harga dia RM310. Jom Fira review untuk Pro 2 Alza H ni. Diberikan dua kunci di sini. Yang ni untuk lock kereta, yang ni untuk unlock kereta, yang ni bahagian bot belakang. Dan yang bawah sekali ialah panic button. Tekan lama-lama, dia akan bunyi. So, tekan je atas sekali ni lambang produk untuk tutup. Okay, kita tengok Nak buka kereta ni jarak 1 meter daripada kereta. Boleh saja touch dekat sini. Untuk buka kereta, dia auto flip. Kita masuk untuk review kat dalam pula. Okay, masuk. Okay, untuk bahagian steering. Bahagian steering dia berikan, yang ni adalah untuk bahagian radio lah. Bahagian radio, lepas tu drive mode pun ada. Yang ni untuk trip, tengok trip. Lepas ni untuk reduce noise. Dan ni untuk value up, value down untuk radio lah. Okay, diberikan multimedia radio dekat sini. Dan ini adalah untuk bahagian aircon. Ni naikkan suhu, turunkan suhu. Yang ni kipas, naikkan, turunkan. Yang ni untuk memori simpan. Okay, ada memori 1, memori 2. Yang ni front rear ni kabus hujang boleh pakai, boleh tekan. Yang ni adalah button off. Okay, menggunakan push start button. Ini adalah untuk unlock dan lock kereta. Dengar tak? So, korang masuk kereta terus lock kereta lah untuk pastikan keadaan selamat. Okay, lock kereta. Yang ni adalah menggunakan manual handbrake. Ni adalah port charger kat belakang pun ada. Okay. Tu untuk bahagian kap, kiri kanan pun ada bahagian kap, sini lagi ada untuk kap dan kat depan ni pun ada untuk bahagian kap juga. Okay, diberikan 7 tempat duduk, 2 di depan ni, 3 di tengah dan 2 kat belakang sana. Yang mana ada family ramai, anak ramai boleh pakai Pro 2 Alza ni. Tak kisahlah Alza X, Alza H, Alza F1 boleh pakai sebab dia banyak tempat duduk. Okay, kat atas tu nampak tak? Kat atas tu untuk bahagian aircon, yang ni pun aircon untuk belakang. Harga OTR untuk Pro 2 Alza H ni adalah RM70,000. Letak 10% down payment bulanan lebih kurang RM730 sahaja plus minus. Lawa tak korang? Ada warna lain lagi, yang ni color Elegant Black. Ada color Every White, Vintage Brown. Nak color apa? Glittering Silver, Granite Grey pun ada. Lepas tu ada color Garnet Red juga. Contoh macam ni lah warna Garnet Red. So siapa nak beli Pro 2 Alza, Alza X, Alza H, Alza F1. Kalau macam ni Alza H, boleh Roger Fira di bio sekarang. Peace Noah. Kita bang? Mana? Tunjuk. Mana? Jom tengok. Mana kita bang? Yang mana? Ni. Alah, ayah dah jual kereta ni. Mana kereta baru abang? Tak nak. Abang nak kereta mana? Yang itu. Tu lagi cantik tu. Yang itu. Ni. Cuba tengok kereta baru. Cantik ke tak? Jom. Alah, kita sana. Kita Selamat lebih. Terima kasih. Trade-in kereta lama ni kunci dia. Okey, dah dapat. Dia trade-in kereta lama dah ambil Pro 2 Alza H untuk kesihatan anak-anak dan isteri. Tahniah.